Ramai terpesona dengan Tengku Hassanal di Mara Lasak Pahang 2025. Cabaran Mara Lasak Pahang 2025 yang diadakan di Kampung Uludong, Raub, menyaksikan penyertaan istimewa ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kehadiran baginda bukan sahaja mencuri tumpuan, malah membuktikan komitmen tinggi terhadap gaya hidup sihat dan semangat kebersamaan bersama rakyat. Semua sudah sedia tahu, setiap kali baginda muncul di khalayak, pasti ada mata yang terpaku dan kali ini tidak terkecuali. Dengan penampilan segak dalam pakaian beruniform, wajah kacak yang tersenyum mesra dan sikap mesra rakyat, Tengku Hassanal berjaya menambat hati ramai daripada peserta muda hingga ke warga emas yang hadir menyokong acara. Banyak perkongsian yang dimuat naik di laman media sosial, antaranya perkongsian daripada @Fazli Kamal Sifar 6 yang menunjukkan keratan video penyertaan Tengku Hassanal di sepanjang acara tersebut. Program yang melibatkan lebih 570 peserta daripada pelbagai latar belakang ini menguji kekuatan fizikal dan mental dengan laluan sejauh 10 km merangkumi laluan berbukit, denai hutan dan sungai yang perlu ditempuh. Lebih mencabar, setiap peserta, termasuk baginda sendiri, diwajibkan membawa beg seberat 5 kg sepanjang cabaran. Walaupun laluan mencabar, Tengku Hassanal dilihat begitu bersemangat dan tenang, mencerminkan ketahanan fizikal dan semangat kepimpinan yang tinggi. Ramai peserta mengakui mereka lebih termotivasi dengan kehadiran baginda, malah sempat berseloroh bahawa kalau penat pun hilang bila tengok Tengku senyum. Menurut Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Fazli Muhammad Kamal, program ini bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat dan lasak dalam kalangan rakyat, khususnya golongan belia. Penyertaan Tengku Hassanal dalam cabaran ini membuktikan sokongan baginda terhadap inisiatif tersebut dan memperkukuh hubungan antara institusi diraja dengan rakyat. Kehadiran Tengku Hassanal bukan sahaja menyemarakkan semangat peserta, malah memperlihatkan sisi kepimpinan baginda yang dekat dengan rakyat. Semangat, keberanian dan ketabahan yang ditunjukkan menjadi simbol perpaduan dan inspirasi kepada generasi muda untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Acara ini diharap akan diteruskan pada masa hadapan dengan semangat sama yang terus menyatukan rakyat melalui sukan, cabaran dan satu senyuman diraja yang tak mudah dilupakan.